Jika ada 100 gram di tangan, apa yang kita boleh buat? Pertama, ini adalah tabung kecemasan bernilai RM58,000. Ianya bersamaan tabungan 3 bulan gaji bagi mereka yang berpendapatan RM20,000. Ianya juga adalah tabungan 6 bulan gaji bagi mereka yang berpendapatan RM10,000. Dan daripada itu, ini sebenarnya adalah tabungan setahun gaji bagi mereka yang berpendapatan RM5,000. Andai takdir diberhentikan kerja, simpanan emas inilah boleh dicairkan hanya dalam masa 15 minit. Kedua, ianya adalah dana pendidikan anak-anak. 15 hingga 20 tahun akan datang, kos pengajian semakin tinggi dan tak ada jaminan ada lagi pinjaman pendidikan. Jadi, emas 100 gram ini cukup untuk menampung perbelanjaan pendidikan anak-anak. Tuan-tuan mungkin juga boleh kumpul 10 gram sebanyak 10 keping atau mungkin 20 gram sebanyak 5 keping. Yang ketiga, 100 gram ini adalah modal bisnes. Pemilik bisnes boleh gadai atau pajakkan emas ini sementara untuk dapatkan modal pusingan. Dan apabila sudah mendapat keuntungan daripada bisnes, 100 gram ini boleh ditebus semula. Yang keempat, ini adalah perlindungan harta. Kalau tuan-puan simpan duit dalam bank, inflasi akan makan nilai duit tersebut secara perlahan-lahan. Tetapi emas, jika harga barang naik, emas pun juga naik. Kesimpulannya, 100 gram emas ini bukan sekadar simpanan tetapi ianya adalah aset yang serbaguna yang boleh dijadikan sebagai simpanan kecemasan, pendidikan anak-anak ataupun modal untuk bisnes. Simpan emas, duit tak habis tetapi duit itu tersimpan dalam bentuk nilai yang khalis inflasi. Bagi tuan-puan yang nak mulakan tabungan emas, boleh rujuk PIN pos saya, cara mudah daftar akaun dan saya akan bimbing langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk tuan-puan.